Kita tak bagi orang sana sembelih. Tak bagi. Yayasan Amal daripada dahulu lagi kita sembelih sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hari ini kita akan sembang santai. Tapi sebelum tu, kepada semua yang sedang menonton video ini, rancangan ini, untuk share, like dan komen. Yang penting share video ni banyak-banyak supaya ramai lagi dapat manfaat ini, insya-Allah. Jadi pada petang ini, pada hari ini, saya bersama dengan seorang tetamu yang saya bawa khas untuk anda. Kita akan sembang santai sempena hampir yang korban. Hanya beberapa hari saja lagi akan tiba yang korban. Untuk pengetahuan tuan, hari ini kita bawakan iaitu Tuan Haji Zaman bin Abdullah, merupakan seorang ahli lembaga pengarah Yayasan Amal Malaysia. Lebih tepatnya adalah bendahari untuk Yayasan Amal Malaysia. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ni, Haji? Alhamdulillah. Sihat je? Alhamdulillah sihat. Dengar kata baru sampai daripada Terengganu tadi? Ya, pagi tadi betul lah lepas subuh daripada Kota Terengganu dan sampai sekitar pukul Zuhur. Dan ada program sikit di Subang. Susah ke sini lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini perjuangan tuan-tuan. Daripada Terengganu pergi program Subang, kemudian datang pula ke studio amal kita. Bagi melaksanakan podcast pada hari ini, insyaAllah. Jadi saya dimaklumkan bahawa tahun ini Haji juga masih terlibat dengan misi korban luar negara. Akan ke Chad, Afrika. Jadi Haji, mungkin Haji boleh kenalkan kepada penonton kita tentang diri Haji sikit, dan berapa lama dah Haji mengikuti misi korban ini, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kita petang ini, Saudara Saiful. Alhamdulillah, dan terima kasih sekali lagi kepada para penonton sekalian. Saya sebagai orang yang diberi amanah untuk mengendalikan program Yayasan Amal dari dahulu sehingga sekarang ini. Pada ringkasnya, Yayasan Amal Malaysia ini memulakan program korban ini di dalam dan luar negara ini bermula pada tahun 2006-2007 begitu. Sebelum tu Yayasan Amal ini bergerak secara tempat-tempat yang biasa, macam di Kemboja, di Filipina kan. Tapi bermula pada tahun 2009 gitu, Yayasan Amal telah menggerak langkah mengadakan program ke luar negara, terutama di Afrika lah. Memandangkan di Afrika ni kita tengok keperluan yang lebih mendesak, suasana kemarau, kemiskinan, samalah gitu. Jadi kita bergerak ke jauh di sana untuk memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kita jauh di sana lah. Alhamdulillah kita pergi fokus pada tahun ni. Tahun ni sebagaimana biasa, Yayasan Amal Malaysia membuat korban hampir 10 negara. 10 negara. Kita tak lupa juga berkorban di negara kita sendiri, di perkampungan orang asli di Perak, di Mak Tafih di Terengganu, Mak Tafih di Kedah, dan di tempat-tempat lain lah. Tumpuan kita, kawasan-kawasan keperluan lah kepada anak-anak tahfiz kita. Itu tumpuan kita di Malaysia. Begitu juga kita mengadakan korban di Sabah, di Kota Belud. InsyaAllah tahun ni kita ada permintaan korban situ. Kita di samping di dalam Malaysia, kita buat juga di luar, tumpuan juga daripada luar negara, di Cox's Bazar, Cox's Bazar Bangladesh, untuk kamp pelarian Rohingya. Tiap tahun kita buat di Cox's Bazar di Bangladesh. Kita buat juga korban di India, di Assam, cawangan Yayasan Amal juga pergi ke Assam. Tumpuan juga yang lebih besar di negara Afrika lah. Di Afrika beberapa negara yang kita tumpukan iaitu di Chad, di Central Afrika tu kita buat di Tanzania. Ada cawangan kita berkorban di Burkina Faso, yang sama Kedah, Burkina Faso. Sebelum ni kita banyak tumpu kepada Sudan. Tetapi oleh kerana di Sudan tu berlaku perang saudara
Berlaku konflik di sana. Konflik, jadi atas nasihat pihak berkuasa kita tidak digalakkan ke sana kerana security. Tapi alhamdulillah sambutan kepada korban, peserta korban yang memberi amanah pada Yayasan Amal sejak dulu istiqamah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita tetap laksanakan SOP kita yang standard, di mana peserta akan mendapat yang menyertai korban mendapat gambar binatang korban dia, yang mendapat video, mendapat CJ setelah korban kita. Dan untuk sistem yang lebih update, semua peserta korban dapat mengetahui lembunya disembelih tu setelah hari akhir. Hari akhir siap serta boleh trace lembu dia sembelih tak lagi. Dia dapat hari yang akhir tu dia dah dapat gambar dia binatang suara kita dah dapat dah. Dan sistem yang ada ini boleh sampaikan maklumat kepada peserta bahawa binatang korban dia dah selesai di korban. Itu prosedur standard yang sama laksanakan untuk tidak mungkin sama ada korban ni dilaksanakan atau tidak. Dia boleh nampak binatang korban, tapi proses persembelihan tu kita tidak share dalam media lah. Itu tidak digalakkan lah. Tapi bagi personal dia akan dapat gambar true daripada gambar-gambar. Tapi Haji, kalau tahun lepas, kalau kita perasan kita dah update sistem kita Haji, pada hari raya tersebut peserta kita dah boleh dapat dah. Dah dapat terus video dan gambar, dan juga link, kita punya petugas akan hantar link secara auto melalui sistem lah. Itu antara sebahagian dah, tak semua. Dia kita korban ni bermula setelah tim kita mengadakan solat hari Adha di sana, sama ada di Chad atau di Burkina Faso atau di Tanzania. Lepas daripada solat Adha kita mula sembelih. Lepas tu terus ke hari-hari tasrik lah, 10, 11, 12, 13, 14 gitulah hari-hari kita. Maknanya tempoh hari tasrik lah kita menyempurnakan semua binatang korban kita. Dan korban kita ini, untuk pengetahuan, kita ada lembu, kambing dan unta. Kita tahun lepas kita menyembelih unta sekitar 50 lebih. Tahun ni insya-Allah jumlah yang sama kok yang jumlah unta di sana. Itulah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit tentang amal korban, dan saya difahamkan mula wujudnya idea amal korban ni apabila ketika bencana di Indonesia, di Aceh, pada gempa bumi di Aceh kalau tidak saya. Korban yang pertama Yayasan Amal buat. Korban pertama di luar negara memang kita mula dekat Indonesia waktu bencana lah. Waktu bencana gempa bumi, waktu tsunami di Aceh itu bermulanya kita hantar korban keluar melihat keperluan kepada penduduk situ yang perlu kita tolong, yang kita boleh beri manfaat daripada kawan-kawan kita berkorban untuk santar di luar negara. Sebelum ni kita berkorban sekitar rumah kita je, masjid kampung kita, surat kampung kita, tapi kita rasa kadang-kadang berkorban kampung kita ni tahu sajalah kan, bahagian tu kita masuk dalam peti sampai setahun beku dalam peti tak guna pun kan. Jadi kita tak nak gitu. Korban ni biar sampai kepada sasaran lah, yang kita berkorban kerana Allah tu sampai kepada yang kita nak korbankan, manfaat kepada yang memerlukan lah. Itu konsep kita. InsyaAllah orang yang lebih perlu pada kita kan. Itu konsep korban yang sama buat. Jadi insyaAllah pada tahun ni saya dipahamkan oleh tim amal korban bahawa sistem kita update lagi. Mudah-mudahan dengan update sistem ni maka cepatlah pengurusan, tuan-tuan terima gambar, video, maklumat penyembelihan sebagainya. Kerana kita cuba berikan yang terbaik kepada peserta-peserta kita. Kita setiap tahun kita upgrade apa yang kelemahan kita. Peserta tu jangan risau. Dia boleh mengetahui melalui website kita, link kita, boleh tahu status proses korban binatang. Dia dah sembelih ke belum? Dah sembelih belum? Bila sembelih, nanti kita punya petugas akan hantar terus link bahawa lembu tuan-tuan dah boleh sembelih. Boleh nampak gambar dan video. Yang paling istimewa, kita wakil kita daripada Malaysia sendiri, sukarelawan kita dari Malaysia sendiri yang akan sembelih haiwan tuan-tuan. Walaupun dicat, tetapi sukarelawan kita yang akan ke sana demi melaksanakan amanah peserta kita, insyaAllah. Kita tak bagi orang sana sembelih. Tak bagi. Yayasan Amal daripada dahulu lagi kita sembelih sendiri. Kita ada pakar-pakar sembelih kita sendiri. Pakar sembelih ni pemuda-pemuda kita lah, amilin kita yang kita tahun ni ramai untuk dicap bersama saya 18 orang. 18 orang.
Memang 18 orang, 2 muslimat, 16 tu semua kaki sembelih. Dia sendiri sembelih. Kita tak wakalah. Yayasan Amal tidak memberi hak pada orang lain untuk sembelih. Dia sendiri, orang kita sendiri yang sembelih. Bermakna peserta hanya wakalah kepada Yayasan Amal. Wakalah pada Yayasan Amal saja. Yayasan Amal akan melaksanakan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan tak perlu risau. Tak perlu risau tentang penyembelihan tuan-tuan, kerana kalau dari segi orang kata scammer ke insya-Allah tak berlaku. Insya-Allah tak berlaku kerana kita sendiri yang akan pergi ke lokasi-lokasi tersebut. Hari dia kata saya tahu hampir 100 ke 200 orang relawan keluar ke pelbagai negara. Pelbagai negara yang akan melaksanakan sendiri. Sama ada di Chad, di Nigeria, di Assam, India. Kita sendiri yang akan pergi sembelih di sana, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, masih ada peluang lagi untuk menyertai korban kita. Tarikh tutup bila? Kita tutup pada 3 Jun. 3 Jun lah. 3 Jun. Tapi yang paling istimewa pada tahun ni. Paling istimewa tahun ni adalah kita adakan cabutan bertuah. Cabutan bertuah memenangi hadiah umrah kepada peserta yang korban. Peserta korban. Ya. Kalau satu nama, mana satu nama lah masuk ke tabung cabutan bertuah. Kalau masuk dua nama lah masuk cabutan bertuah. Semua peserta korban berhak untuk berhak untuk chances, berhak untuk memenangi. Tak kira dia masuk 380 ke kambing ke unta ke berpeluang, semua layak. Ada rezeki dia boleh. Ya, dia boleh betul. untuk menunaikan umrah. Ya, betul. Kita kotakan 2 tiket. 2 tiket lah. Mana 2 pemenang lah. 2 pemenang lah. 2 pemenang yang siapa yang layak. Contoh ini istimewa untuk tahun ni. Tahun ni tak pernah lagi kita buat. Tak pernah. Tapi tahun ni kita buat cabutan bertuah. Dan saya difahamkan cabutan bertuah itu akan dilaksanakan pada 4 Jun. Sebelum korban. Sebelum korban dan nama dah yang confirm dah peserta dah kita confirm. Kita undi. Nanti kita tutup 3 Jun. 4 Jun kita akan buat live untuk buat cabutan bertuah tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang. Mudah-mudahan mana tahu ada rezeki dapat pergi umrah percuma je. Korban pun dapat. Umrah percuma pun dapat, insya-Allah. Jadi kita menyerulah kita punya yang pernah berkorban dengan kita. Kebanyakannya yang menyerta kitanya peserta yang dulu yang istiqamah. 80% yang menyerta korban yang sama ini orang yang sama je. Jadi mana-mana orang sama yang belum lagi menyertai, kita harap dia segerakanlah. Di atas sokongan dia tu kita mengucap berbanyak terima kasih, alhamdulillah, di atas istiqamah mereka ini untuk bersama kita dalam program korban. Dan kita juga seru orang baru je. orang baru supaya mereka rasai mereka mengetahui benarkah Yayasan Amal ini melaksanakan korban secara telus ataupun tidak. Sebab sekarang ni asal nak masuk korban je muncul scammer je. Betul. Baru ni muncul lagi scammer guna nama Yayasan Amal. Muncul lagi scammer. Asal korban je Yayasan Amal mesti kena dengan scammer. Kan? Jadi insya-Allah setiap scammer yang berlaku tu kita buat penafian kita buat statement kita. Jadi tuan-tuan kena pastikan sebelum menyumbang ataupun menyertai korban, pastikan betul-betul tuan-tuan hubungi itu adalah Yayasan Amal ataupun amal korban Yayasan Amal Malaysia. Dia boleh minta melalui peserta melalui online kan? Online ataupun mewakili perunding-perunding masing-masing lah. Kita ada perunding. Satu Malaysia kita ada perunding kita je. Boleh hubungi perunding kita ataupun boleh hubungi hotline kita ataupun ibu pejabat kita kerana petugas kita setiap hari ada. Untuk boleh call pejabat. Bila sebagai admin kita ada 3-4 orang. 4 orang admin amal korban yang sentiasa bersedia bagi menyantuni peserta kita, insya-Allah. Waktu ni memang ada sibuk sikit lagi. Dan habis korban ni tadi ke office, kalau saya tengok tak duduk tenang dia orang je. Korban ni satu ibadah. Jadi ambillah kesempatan masa kita yang masih hidup tahun ni, terkokok tahun depan kita tak tahu. Kita boleh berkorban, kita tidak menentu kan, tidak tahu kepastian. Jadi apa yang ada pada hari ni ambillah kesempatan. Berkesempatan bersama yang sama. Dan kita menyerulah sahabat-sahabat kita, adik kakak kita, mak ayah kita, pocik-pocik kita untuk bersama menyertai korban bersama yang sama ini telus dan meyakinkan, insya-Allah. Baik. Sekarang tu Haji, selain korban kita juga buka untuk wakaf Al-Quran. Bagi amal korban ni
alang-alang orang kata kan. Pasukan kita sampai di Chad Afrika, maka kita juga membawa wakaf Al-Quran. Kita masih buka lagi untuk wakaf Al-Quran, senaskah Al-Quran RM30. Mungkin ada penonton kita yang nak wakaf Al-Quran untuk arwah ibunya, untuk arwah ayahnya, atau ahli keluarga dia, boleh juga wakaf Al-Quran dengan RM30 insya-Allah. Satu naskah boleh hubungi perunding kita ataupun ibu pejabat untuk senaskah Al-Quran hanya RM30 Ji. Baik Ji. Kita terus ke topik korban kita Ji. Bila Haji akan berangkat ke sana? Tim korban ke luar negara ini, terutama di Afrika, terdiri pada dua kumpulan. Dua grup. Satu grup daripada tim yang sama Kedah ke Tanzania dan Burkina Faso. Saya akan bertolak pada 3 bulan Jun. Tim saya ke Chad ni bertolak awal. Ada satu grup bertolak 30 hari bulan Mei. Ada yang bertolak pada 3 bulan Jun, dan saya bertolak pada 5 bulan lah. 5 bulan. Maknanya ramai yang bergerak awal. Bergerak awal lah. Tapi saya dipahamkan Kedah ramai je pergi. Kedah ramai. Katanya 30 orang. 30 orang sukarelawan Kedah yang akan pergi melaksanakan amanah tuan-tuan di sana. Jadi contohnya salah 30 orang tu kalau 4 hari tasyrik, insya-Allah selesai. Mana sempat menyembelih lah, untuk mengasihi semua dia kan tanggungjawab dia selesaikan semua sembelihan lah. Orang kata ramai yang pergi, bukan saya saja je. Bukan saja. Nak laksanakan amanah ni berat je. Sebab dia nak sembelih korban ni tidaklah mudah lah. Terutama lembu-lembu di Afrika ni, dia bukan lembu kecil. Lagipun lembu-lembu sana ni dia lembu yang saiznya agak besar, dan proses untuk kata orang untuk rebahkan lembu tu makan tenaga. Kalau memang kalau kita tak ada kekuatan untuk bersama kerjasama, memang tak mampu untuk selesaikan masa yang cepat. Sebab tahun lepas saja tim saya sembelih hampir 700 ekor. Bayangkan dalam masa 4 hari tu nak sembelih lembu 300 ekor lembu, 50 ekor unta, dan hampir 1000 lebih kambing lah. Kambing ni tidaklah struggle sangat, tapi lembu ni malu dengan lembu kan. Bukan sana, kalau kita sembelih di masjid kampung kita ni masih siap dah ikat semua, lembu dah relax baring semua sekalian. Sana lembu tu kena kejar, kena pegang, kena perbos satu-satu kan. Itu makan tenaga lah. Waktu kita panggil orang muda pergi, sebaik dibantu orang orang tua-tua macam saya ni sebagai kata beri semangat lah. Bukan sembelih lah. Penuh tenaga. Memang tenaga kerja-kerja korban yang kejar masa tu. Memang kita kejar masa. Dan kita juga tahun ni masih laksanakan korban di Malaysia, di Semenanjung juga, Sabah Sarawak. InsyaAllah kalau di Semenanjung je kita laksanakan di Perak, di Perak dan di Terengganu, Cokik, Selangor. Di sini buat di sini. Di sini ada. Di sini di lapangan dagang. Di PDS kita untuk pusat dakwah rantau kita ada 3 ekor. 3 ekor. 3 ekor. Termasuk yang Selangor punya. Setakat ni lah, setakat hari ni. Setakat hari dia masih panjang lagi. Cokit dikatakan 1 ke 2 ekor macam tu lah. Tapi buat di sini juga. Jadi insya-Allah kita masih buka. Mungkin ada yang duduk di sekitar Selangor, Kuala Lumpur yang nak sertai dengan Selangor Kuala Lumpur, boleh dan boleh hadir ke tempat kita, tempat kita laksanakan ibadah untuk mengambil bahagian tuan-tuan. Dan rasanya dia boleh bawa balik daging dia kan. Boleh sebelah sini kan. Ambil sebelah sini, boleh ambil bahagian dia. Bawa balik bahagian dia. Boleh ambil bahagian dia. Untuk bawa balik lah. Tapi Afrika tak bawa balik lah. Kalau Afrika bawa balik jenuh je. Daging unta pun tak bawa balik. Kena jemur macam Afrika tu. Jemur bagi kering dulu. Bawa balik. Untuk di sini boleh bawa balik. Sini boleh bawa balik. Sini kita benarkan peserta yang sertai di Selangor untuk datang bersama. Di lokasi sini, Labuhan Dagang. Di sini. Labuhan Dagang Banting di Banting. Mana siapa yang nak menyertai di sini boleh bila-bila masa kita buat di tapak parking kita. Kita buat di tapak parking kita. InsyaAllah boleh datang untuk membantu bersama. Mungkin ada yang baru nak kena sama waktu tu lah boleh. Kita akan korban bersama dengan pelajar-pelajar pusat dakwah. Pusat dakwah serantau kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan jangan lepaskan peluang betul, korban di mana saja boleh lakukan, di luar atau dalam negara. Ini adalah pilihan untuk tuan-tuan. Mungkin ada yang kurang kemampuan je. Kalau di Malaysia sekarang sama je harga kita je 800 bahagian. Di sini 800 lebih kan? 800. Kalau 800. Dia nak
kalau dia ada bajet yang kurang, tak mampu buat di sini, boleh buat di buat di Afrika. Di Afrika. 380 saja. 380. Bermakna 2 bahagian di Afrika, 1 bahagian di sini. Begitu. Ataupun yang biasa yang korban lembu kambing, dia boleh sertai korban unta. Unta di Afrika RM590 saja satu bahagian. RM590 pun sini lembu tak dapat. Tapi sana kita buat unta. Unta besar, unta. Sebab kalau untuk Selangor cokit pun 800 je. 800 sebahagian. Mungkin ada yang nak sertai di sini. Kita boleh kita alu-alukan. Kita masih bukakan lagi. Masih buka lagi. Masa masih ada panjang lah. Sehingga 3 Jun insya-Allah. 3 Jun insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu sepersikit. Haji Zaman ni boleh kan hampir kita setiap tahun pergi ke sana untuk laksanakan ibadah tuan-tuan. Banyak pengalaman. Kalau cerita pengalaman hari ni je, mungkin tak cukup masa je. Bukan cukup masa, mungkin kita buat satu sesi lain yang cerita khusus pengalaman. Cerita pengalaman banyak pengalaman luar negeri. Sebelum ni pun kita dah ada relawan kita ataupun staff kita yang cerita mistik di Sudan, nak kena ganggu di Sudan. Aduh, cerita kena tinggal bas lah, macam-macam je. Itu cabaran dan dugaan lah. Kalau saya dipahamkan tahun lepas, cabaran dia relawan hampir ramai juga yang tumbang je. Kerana keletihan. Terutama cuaca yang panas saja. Tapi walaupun macam tu, tetap dapat laksanakan habis korban. InsyaAllah tu semangat yang ada pada relawan kita untuk laksanakan amanah tuan-tuan, insyaAllah. Jadi kami masih menyeru kepada semua penonton muslim-muslimat untuk bersama dengan amal korban. Ingat amal korban. Untuk bersama dengan amal korban bagi melaksanakan ibadah ini, insyaAllah kami sampaikan daging korban ini kepada mereka yang memerlukannya. Kalau tuan-tuan nak tengok bagaimana situasi di Chad, orang kata jemur daging je jemur daging bagi kering sebab bagi tahan setahun. Betul. Tuan-tuan boleh layari YouTube kami, media sosial kami, boleh tengok di sana ada rakaman-rakaman yang relawan kita buat. Boleh di semua media sosial yang kita ada, tuan-tuan boleh tengok dan saksikan sendiri. Ini bukan reka-reka je. Takut orang kata betul ke, nak tarik simpati pula je kan. Bukan simpati, tapi itulah yang berlaku. Dan daging ni juga diserahkan pada anak-anak tahfiz di Chad. Anak-anak tahfiz di Chad, di mana mereka hanya menikmati daging ni orang kata setahun sekali lah. Setahun sekali. Sebab kita buat di sana pun kita tak buat sebarangan. Kita tumpu kepada madrasah di sana lah. Di sana banyak madrasah di Chad, di Mauritania dan di semua kita tumpu kepada madrasah. Kita tak buat lapangan. Ada antara peserta kita yang tanya pada saya yang nyertai di bawah saya, dia tanya, dia kata macam mana nak confirm bahawa tu tempat yang susah? Macam mana nak mendapatkan bekalan lembu di sana? Itu special kita. Untuk kawan-kawan, kita ada wakil kita di sana yang merupakan orang Chad, orang Afrika sendiri, orang Chad. Nama dia Ustaz Salam. Kita ada wakil kita, wakil kita sana boleh berbahasa Melayu. Specialnya walaupun dia orang sana boleh bahasa Melayu je dialah yang banyak membantu kita di sana. Dapatkan bekalan lembu, dapatkan tempat dan sebagainya. Jadi insya-Allah apa yang tuan-tuan boleh tanya pada mereka yang pernah sertai dengan kita, bagaimana feedback mereka, insya-Allah tuan-tuan akan yakin dengan Yayasan Amal untuk melakukan amal korban. InsyaAllah. Jadi masa masih panjang tuan-tuan, masa masih panjang, masa masih banyak. Jangan lepaskan 2 minggu lagi ada masa? Lebih kurang dalam 17 hari lagi. 17 hari lagi. Masa panjang insyaAllah. Dengan 17 hari lagi masih panjang lagi. 2 minggu lah. 2 minggu lah untuk sertai. Sampai 3 hari bulan. Sampai 3 bulan. Sebab 4 hari bulan kita nak buat cabutan. Cabutan betul lah untuk package umrah insyaAllah. Jadi Ji, mungkin ada apa-apa lagi Haji nak kongsikan pada penonton kita berkenaan dengan korban tahun ni Ji? InsyaAllah, terima kasih banyaklah. Kesempatan ni saya menyeru sekali lagi lah kepada adik kakak di sana, di luar sana, sahabat-sahabat kita yang orang muda, orang muda-muda yang untuk berkorban, untuk merasai bagaimana nikmatnya ibadah korban melalui Yayasan Amal. Dan saya menyeru sekali lagi lah untuk sama-sama kita bersama dengan NGO kita Yayasan Amal untuk berjalan korban tahun ni insyaAllah. Terima kasihlah telah menyertai dan
untuk mereka-mereka yang belum mengerti, untuk mereka bersedia untuk melihat kita punya info kita dalam TikTok, dalam website, dalam banyak info kita yang boleh bermanfaat untuk bagi pengetahuan untuk tentang ibadah kurban nanti, insyaAllah. Terima kasihlah kepada mereka yang telah menyertai. Jadi Ji, untuk kita adakah kita bersendirian ataupun kita ada rakan-rakan kolaborasi kita Ji untuk amal korban ni? Kita banyak rakan-rakan berkolaborasi, kumpulan-kumpulan yang menyertai kita ini, berbagai-bagai organisasi lah yang menyertai ini. Ada persatuan pelajar, pasti kumpulan-kumpulan jemaah usrah, berbagai-bagai kumpulan yang mencari kita, mewakili kumpulan ya. Bukan individu saja, tapi kumpulan-kumpulan bersama kita lah setakat ni. Alhamdulillah. Baik, itu tuan-tuan. Jadi jangan buang masa lagi tuan-tuan. InsyaAllah laksanalah ibadah. Kalau mampu 380, maka laksanakan dia 380. Baiknya kita laksanakan ibadah korban walaupun dengan nilai 380 itu, maka laksanakanlah. Mungkin ada yang seumur hidup belum pernah Haji. Dia kata mahal, mahal sebagainya kan. Jadi kita ada pilihan. Kita ada pilihan yang murah. InsyaAllah. Jadi boleh bersama dengan amal korban yang seamal untuk menyertai amal korban pada tahun ini, insyaAllah. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana terus menonton, terus memberikan sokongan kepada kami Yayasan Amal Malaysia untuk terus melaksanakan kerja-kerja kebajikan, dakwah dan kemanusiaan demi memastikan laksanakan amanah tuan-tuan pada yang tuan-tuan berikan kepada kami, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup perkongsian pada petang ini Haji. Terima kasih Haji kerana sudi hadir. Terima kasih untuk bersama dengan kita pada petang ini, insyaAllah. Jadi Haji, agak-agak Haji masa 2 minggu ni adalah penyertaan insyaAllah. Boleh sebarkan insyaAllah. Akhir ni lajulah. Makin laju insyaAllah. Momentum tu ada makin rancak. Dan saya difahamkan setakat hari ni pun hampir 100 ekor dah. 100 ekor dah yang kita saja tak masuk cawangan. Tak masuk cawangan. Di SQ saja. Dia tak masuk cawangan. Sebenarnya tuan-tuan, kita ada setiap negeri ada cawangan. Dan cawangan-cawangan juga mencari korban. Dan kita akan gabungkan dan kita akan hantarlah tempat-tempat yang kita telah tetapkan, insyaAllah. Jadi mungkin tuan-tuan pelik macam mana nak pergi ramai-ramai ni, kan? Takkanlah satu office boleh pergi kata tadi 10 negara boleh 10 negara. Sebenarnya kami ada cawangan tuan-tuan. Setiap negeri kita ada cawangan masing-masing. Lokasi berbeza. Lokasi berbeza. Setiap negeri ada cawangan Yayasan Amal. Jadi setiap cawangan menghantar sukarelawan dia pergi. Jadi sebab tu lah kami boleh cover. Nanti orang pelik pula, biar betul. Boleh pergi mana? Tidak, kami ada cawangan hantar sukarelawan. Sebab tu lah kami dapat melaksanakan tuan-tuan punya amanah dengan baik, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi untuk next podcast kita. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share and comment. Teruskan sampaikan perkara kebaikan ini kepada orang lain. Mudah-mudahan menjadi amal jariah sehingga akhirat, sehingga ke syurga nanti, insyaAllah. Jika tuan-tuan sampaikan ada orang masuk korban, maka sanalah ibadah korban dia, maka pahala itu terus sampai ke tuan-tuan juga, insyaAllah. Jadi jika ada sebarang persoalan, pertanyaan berkenaan dengan korban, dengan amal korban, boleh hubungi kami di segala media sosial. InsyaAllah kita punya admin akan respon secepatnya, ataupun boleh hubungi nombor hotline kita boleh dapatkan di page kita Amal Korban, sama ada di TikTok, Facebook, YouTube sebagainya, sama je nama Amal Korban. Boleh dapatkan di situ, ada nombor-nombor pegawai kita yang bertugas sedia membantu tuan-tuan, insyaAllah. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Mudah-mudahan korban kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Korban ini korban yang terbaik, insyaAllah, yang kita dapat laksanakan. Mudah-mudahan segala korban ini menjadi jariah kita, dan juga haiwan-haiwan ini akan bangkit bersama kita di syurga nanti, menjadi tunggangan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu Taala, insyaAllah. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.